Kita bagi gulung. Ah ni. So gak malah umur 70 lebih dah tu ni. Ni tepung dulu ni payung tengok dah sini. Mana lengo? Siap. Arom timo. Bagi tu tu. Okey dah. Ni demo yang tu sedap tepung mek ni, tepung betul lengo mau panggil. Kita panggil tepung boi. Lah kita mai jalan dia nak capai 3 ni tepung lengo. Mek jual mana ni? Jual kan jual. Tak dengar mana. Jual berapa kok? 40. Mek 40 kok. Murah dah. 40 kok. Tepung lengo dia panggil. Mak ni iti ah. Ni iti ya mek ni. Mek ni. Tak ngano. Ni iti ya ni. Ni iti tepung nung. Ni tepung lengo. Mek 30. 30. Mek ni 30. Cak dia. Boleh tak? Ni tepung lengo dia panggil, tapi setengah pak lain panggil tepung gap. Ni tepung boi okey tak? Banyak ke tepung boi dia tepung ni. 30 kok. Tu tengok suasana jual rak. Tak tengok ni loko rak. Mek, guna kayu P ni. Ni guna kayu P. Api mek kena cek gas sikit. Guna kayu P tengok tu bahasa sedap je. Okey jamin dulu guna kayu P. Ya sebab apa mek kena guna kayu P tu? Jamin dululah. Ya bahasa sedap noh ni. Ya bahasa sedap tak? Mek cek gas sikit dah. Tengok tepung dulu mek noh berapa? Mek, berapa kakak tepung? Buat sikit dah lah ni. Tak agak dah lah ni. Mek berapa? 10 kakak lagi. Tok mau buat ni lah buat. Buat berapa dulu? Tak agak dah tua dah. Berapa tahun dah mek dah jual sini? Berapa tahun dah? Kok suli pun mari buku. Orang nak pun masuk ke kota. Berapa tahun dah jual sini? Banyak tahun dah ni mok 70 ringgit. 70 lebih dah lah ni. Tuai 10.50. Tuai 10.50. Habis enak. Enak agak tak terpayang ke? Mati dah ya apa? Ya tahu, kau tengok mok ni umur 60 nampak muda pada dia ni. Nampak muda. Pakak tahu ni ada belakang nak bahasa hello ke bini ni. Jangan dia tak ada. Dia mati ya. Ada tu payung ni adik dia. Mu nampak gagah lagi. Nampak gagah tengok ni untuk jual tepung ni. Aku ni umur buat mana 10 dah kata muda kita tak tahulah. Ni tengok balik ni. Tepung yo. Orang panggil tepung apa ni? Tepung lengo. Tepung lengo. Iti ke apa iti? Iti kace. Iti kace. Ni. Ni hak bagus dak uak ni hak ni. Itinya. Ni tak garing lagi. Tak apa nanti tagih. Hak ni dah ni. Ni. Buka gopan dalam ni ni. Tepung. Tepung. Ya gulung-gulung kita. Mok uak we tengok so. Uak we tengok so gulung-gulung bek non tengok. Gulung-gulung tengok so. Kita dia tengok so. Kita panggil dah kita bagi gulung. Ni. So gak malah umur 70 lebih dah tu ni. Ni. Tepung dulu ni payung tengok dah sini. Mana lengo? Siap. Arom timo. Bagi tu Mak itu dah. Lepas tu boleh ni. Tengok pengalaman mek dia lama dah ni. Tengok dia sedap. Tu. Datuk. Datuk yang ada belakang. Ada belakang, panah belakang ni. Tepung buku pun ada di sana nampak. Tepung buku tu, tepung buku. Buat lapar. Garah pun buat lagi. Tu dah. Pokok suli ni pukul tapi kita buat belakang. Saya kita mari lewat lambat sikit dah. Tu. Okey dah. Ni demo yang tu sedap tepung mek ni, tepung betul lengo mau panggil. Kita panggil tepung boi. Saya nak kacet gas dia tak kira. Ni.